Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Hari ini cikgu akan tunjukkan cara mudah untuk kita selesaikan pecahan kepada nombor perpuluhan. Di mana pecahan ini adanya nombor bulat di hadapan. Okay, ini tentu menimbulkan kesukaran kepada murid-murid. Okay, apabila ada nombor di hadapan, jadi cikgu akan tunjukkan cara yang mudah. Di mana begini ya, kita selesaikan 2 3 per 10, 2 kita tulis dulu 8, 3 per 10 kita gunakan teknik longkang. Jadi 3 per 10, kita tengok 10 ni ada satu sifar, kita gerakkan daripada ni, gerakkan satu longkang. Jadi titik 2.3, ini jawapannya. Okey. Yang kedua, 3 5 per 10, 3 tulis di hadapan, 5 per 100 3 5 per 100, 3 tulis di hadapan, 5 kita tulis dan kita buat teknik longkang. Ada dua sifar, satu longkang, dua longkang. Sebabnya dua sifar, kita buat dua longkang. Jadi di sini tak sifar, ini kita titik 3.05. Okey, yang ketiga, 4 7 per 1000. 4 kita tulis semula, 7 dia tulis di sini, dan ada 3 sifar bermaksud 3 longkang. Dari sini kita gerak 3, 1 2 3 titik. Sini kita tak bulat di longkang ni. Jadi jawapan dia 4.000. Harap dapat membantu.